mana Abel ni? Kita ni daripada tadi lagi duduk sini ni. Abang ngoh tak Tahu mari lah lagi. duk mikir kerana gue tanah ni lah kita adik-adik baluh. Abang Long pun malah nak cara basuh dah sebab benda-benda gini. Sebab ngoh learning dia cerita kat orang kampung habis. Tanah tu tanah hak kita ada lah ni. Hak mula ayah dengan mula mak tinggal ni. Dia kata hak dia. Jadi Abang Long ni sebagai adik-beradik Ausolon kak, kira malah nak tanggungjawab dah, kita bagilah lagu mana pun. Mana usul aja? Bagi kita Abang Long paling tua. Kita ikut je Abang Long. Sebab keputusan tangan Abang Long. Molek Abang Long, moleklah kita. Lagu mana pendapat? Abang Ngah pun Lon ni dia tengah cerita kat kampung. Atas sakon. Gini Abang Long. Kita pun tak ada masa jugalah ni. Abang Long telefon dia lalu lagu mana? Boleh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Ngah, muduk mana ni? Ada apa? Gini, Abang Long ni nak jumpa dengan Ngah. Tanah Sako ni. Oh, sakit sajalah. Awak mari gerai-gerai tu lah. Abang Long nak jumpa dengan Mung ni Ngah. Nak bicara pasal tanah Sako ni. Oh. Abang Ngah bosu duduk sini. Kalau boleh nak jumpa Mung. Oh, kalau mu nak ke aku, mari sini ya. Oh, mari sini. Aku tak pergi carimu. Tak boleh Ngah lagu tu. Tak boleh lagu tu. Tak apalah gini ya. Nanti Abang Ngah bicara dengan bosu. Okey. Apa ni? Oh, payah orang tua ni. Payah basuh. Nak ke aku, mari cari aku sini ya. Gerai. Okey, kita pergi jumpa dia. Mana hidup mana? Pak dia repot. Dah okey dah. Okey, Baik.